Pada tu. Jadi kita kata tu. Okey. Tak boleh sabar je, sabar. Okey. Kita pakai. Abdullah muka jerawat. Abdullah muka berminyak. Driver bagi. So dia lain Okey. sana. Ibu minyak tu. Dia kalau berminyak sangat, kita gunakan yang 0.2. Betul yang ini. Yang ini. Mama lagi panas. Jadi sekarang muka Abdullah berminyak sayang. Dia berminyak mama. Jadi kita pakai Muka berminyak pakai Rough FFP Ceramic Cleanser. Kalau muka kita tak sihat, pakai dulu dengan cleanser supaya kita buangkan segala masalah-masalah pori-pori tersumbat dalam muka kita tu. Jangan masak. Sekejap lagi. Belum naik masak. Saya tengah pinkan sekarang tengah murah tau. Saya pinkan sekarang tengah murah sebab PD sales. Dia serap dalam ini. Nanti bila Maman masuk line ni, saya diam je. Saya jadi Bella tak ada kat sini guys. Bella ada dekat Kos RX. Kita dekat The Raw sekarang. Soleh, yang baik. Kan jangan lupa untuk follow tau. Ada 4,000 mata dekat sini. Make sure ada 4,000 followers. Tambah 4,000 followers kat dalam ni. Sebab saya nak buatkan lebih banyak konten bersama dengan Bas dan saya dan Miss Adiba dalam Bas juga Saya sekarang. dengan Sari nama sama. Kita muka ni berminyak sikit. Ini yang you guna kalau berminyak ni rakan-rakan dia ada dua jenis satu. Alright. Okay. Boy. dia komplit. Buat mati Abdullah. I cuba Tutup siap Ais. Tutup mulut. Ini berminyak. Okey, sedih. Lepas tu baik-baik air ada kasih. Air dah kami baik. Maaf ya. Kita boleh panas balik ke Maman? Wah, Biar lah, biar. Ini the moment yang kita tukar biar. Bila kita masuk kau. Terima kasih. So, Dan Diorang memang sporting guys. Sebab tu gue guys kena follow ni. Guys kita dah dapat 64,000 likes. Bantu kat saya untuk dapat 100,000 pula. Adi bang, boleh tak you cerita sikit apa bezanya yang berminyak dengan yang kering ni Adi bang? beza dia yang rough FFP yang Wadi pakai tadi, dia punya